hos air bahagian atas tu dah pecah tau. Oh, dalam hati dia masa tu, alamak, aduh, tengah-tengah malam macam ni, mana aku nak cari spare part ni? Memang masalah lah kan. Kalau hos air pecah tengah-tengah jalan, nak pula dekat kawasan macam tu, bukannya ada kedai pun, hutan kiri kanan tu ada lah. Tapi disebabkan dia ni memang mekanik kan, dia memang mekanik, jadi dia boleh tenang lagi, relax lagi, duk berfikir lagi tau. Fikir. Dalam hati dia, ini kalau dapat selotip pun jadilah kan. Kurang-kurangnya bolehlah dibalut, tahan sekejap pun jadi. Sebab rumah saudara dah tak jauh kan. Okay, dia pun dia kata, okay. Dan masa dia tengah fikir-fikir tu lah, bila dia toleh aja ke kiri, dia nampak dalam tak sampai 100 meter tau bang, daripada tempat dia berdiri tu, ada satu rumah. Dekat tepi kawasan hutan tu ada satu rumah tau. Rumah tu, pada yang dia cerita lah, rumah tu nampak macam rumah biasa, lampu menyala, jadi nampak macam orang tinggal lah. Dan dekat tempat dia berdiri tu, siap nampak lagi, ada satu tangga kecil turun ke bawah. Lepas tu dia macam ada jalan tau, jalan yang membawa pergi ke lorong menuju ke rumah tu. Dengan tak fikir panjang je bang, Latif pun memang dah tak boleh nak buat apa kan. Manalah tahu orang tu boleh tolong apa, dia pun godah je lah. Dia turun situ, dia jalan pergi rumah tu. Bila dah makin dekat, dia perasan kat rumah tu siap ada 2 kereta parking tau bang. Satu Saga juga, tapi model yang panjang tu lah, yang sedan. Dan satu lagi Mercedes 123 lama, yang model petak tu kan. Dalam hati dia, okey lah kan, rumah ni mesti orang minat kereta juga tu. Mungkin dia ada barang spare part. Jadi dia pun okey lah kedah. Jalan. Dia bagi salam. Assalamualaikum. Tak lama lepas tu bang, ada seorang lelaki ni dia keluar. Rupa memang sebiji macam orang biasa je. Lepas tu lelaki tu jawab, Waalaikumsalam. Ya dek, cari siapa? Pakcik, sebenarnya kereta saya tu rosak pakcik. Hos saya pecah. Itulah nak tanya ni. Kalau cik ada selotip ke apa-apa ke, nak repair sementara je cik.